Mulut suka mengumpat dan suka fitnah orang, play victim serta narsistik dan sebagainya. Molek dah tak molek sebenarnya kamu sebut ni. Nah, ni zaman kita duduk ni zaman huru-hara dah. Betul tak? Tengok tu, bunuh orang puang kerak kepala tu. Betul tak? Baru 2 hari lepas kita khabar di Kedah, bunuh orang, bubur rasmi, cekik bini teruk lah gaung. Faham lagi? Dulu ada gini. Ni. Sayakunu 'alan nas sanawatun khada'at. Akan berlaku atas manusia zaman penuh kacau bilau. Tak, pelik-pelik sajalah ni. Ada pula kerak kepala orang. Kita kena kerak kepala anak kucing tak gamuk. Betul tak? Gamuk dah kita nak kerak kepala anak kucing tak gamuk. Senyaknya ke dia. Faham? Tapi dah dia panggil hilang rasa ciri-ciri kemanusiaan. Nah, kenapa? Ada silap dia. Kerekatan diangkat, tidak ada. Kenapa? Kerana manusia tidak takwa kepada Allah. Nah, nak dapat keberkatan hidup, keamanan, kena takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Kalau penduduk negara itu beriman dan takut semuanya kepada Allah, kami buka keberkatan dari langit dan dari bumi. Nah, ni bahaya kita. Colek tengok, colek. Waktu dak balik, waktu duduk tidur mau berperang. Faham? Waktu dak jumpa dah macam-macam kau berat semua. Nah. Patut kena J, tak kena J, debit mula. Nah, macam-macam pasal. Dah. Lebong orang daripada meeting lebong orang tu telanau lebong orang dia orang kata apa lebong orang piti ayung. Tip ayung tu lebong orang tu buruk lebong orang lebar. Faham? Badi gitu badi dang mau tetok aku mau berdiri aku tak katok mu. Nah, benda nak jadi dah tahu manusia ni. Baca tak ada agama habis. Surat khabar menulis berita tak betul, aib pada orang ni surat khabar. Surat khabar ni memang banyak pelawak. Dah betul ada benda ramalan cuaca. Dulu kita khabar dalam kuliah tahun 98 ke 2000 gitu Nah, kata khabar ni banyak pelawak tu. Ada orang mari pas mayang ni mari dia tidak boleh kata banyak pelawak tu. Banyak pelawak tak apa. Dia tidak boleh kata gitu sah. Buat apa tak boleh kata? Dah pelawak kata banyak pelawak. Saya tanya dia awak kerja, dia kata kerja jabat je. SJKR gitu ada. Dah saya kerja tak apa. Apa lagi dia? Aku kerja tak apa tu. Kamu tahu apa?